Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Syamil. Baiklah, kadang-kadang kita melihat seseorang itu senyum, namun begitu, apakah perasaan yang dalamnya? Mungkin dimpunyai depresi atau masalah mental. Dokumentari ini akan bincang tentang minda tertekan, masalah kesihatan mental dalam masyarakat. Menurut kajian Kementerian Kesihatan Malaysia, 1 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami isu kesihatan mental. Namun, ramai masih tidak mendapatkan bantuan. Dengan masalah mental ni boleh berlaku dalam pelbagai banyak faktor. Antaranya masalah kewangan, masalah keluarga dan pelbagai lagi. Di sini kita akan lihat dari pandangan masyarakat, pakar dan cara usahakannya. Pernah tak anda rasa stres, murung dan susah nak kawal emosi? Oh, mestilah pernah. Saya rasa stres bila saya banyak assignment yang perlu disiapkan. Tambah-tambah, sebelum dapat assignment last minute, lagi saya rasa stres. Oh, contohnya lecturer mana ya? Oh, tapi saya rasa, lebih saya rasakan. Apa nasihat anda pada orang lain yang mungkin sedang mengalami tekanan emosi? Okey, nasihat saya kepada orang ramai yang menghadapi tekanan emosi pada masa sekarang ni, khususnya kepada student USAS, anda haruslah berjumpa dengan kaunseling yang berdekatan dengan anda dan menerima nasihat daripada mereka, dan jangan lakukan perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri dan merosakkan masa hadapan anda. Terima kasih. Okey, pada pandangan awak, pada pandangan awak, kenapa ramai orang malu nak cakap tentang kesihatan mental tu? Pada pandangan saya sendiri, saya rasa sebab ini memerlukan suatu keberanian yang sangat berani lah, keberanian yang tinggi untuk cakap suatu kesihatan mental kepada seseorang. Sebab ini boleh menjatuhkan maruah seseorang. Jatuhkan maruah seseorang? Yes, kalau rasa dia macam ada kesihatan mental, mungkin dia akan beritahu kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Pada saya dia bukan malu, tapi dia cuma tak nak mengakibatkan seluruh environment dia jadi rosak lah. Assalamualaikum, nak tanya, awak pernah rasa stres tak? Saya pernah rasa stres. Baru-baru ni pun saya ada rasa stres. Sebab apa? Sebab mungkin minggu dah nak dekat submit assignment, jadi banyak stres lah nak kejar digit. So kalau akak stres, akak buat apa? Kalau saya stres, saya berehat sebentar dan saya buat hobi saya. Akak pernah tak rasa stres? Pernah. Kalau stres tu apa saya buat macam mana? Bila saya stres tu, saya lebih banyak berdiam diri dan banyak membaca. Kalau akak stres, akak bagi tahu siapa? Kalau saya stres, biasanya saya akan cakap dengan ibu saya lah. Saya akan ajukan soalan yang pertama. Pada pandangan doktor, apakah faktor utama yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental kepada rakyat Malaysia? Kalau ikutkan, sangat banyaklah faktor ni kan. Okay, tapi kita boleh katalah contoh yang paling ketara lah, paling dekat lah dengan kita. Kalau di kalangan dewasa lah, sebenarnya dewasa kita nampak, tapi kan apa, ini di kalangan apa, dewasa, ini general kan, Kalangan masyarakat kan. Kalau kita sentuh berkenaan dengan orang dewasa lah, kalau orang dewasa penyumbang kepada masalah kesihatan mental ni boleh jadi disebabkan oleh tekanan ekonomi. Okey, saya akan ajukan soalan yang kedua. Pada khidmat doktor, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh keluarga dan rakan-rakan yang sedang dalam memberikan sokongan kepada individu yang sedang mengalami tekanan emosi dan mental? Kalau boleh, bila orang datang, kita jangan menghakimi terlebih dahulu. Kan, datang dengan kata apa, fikiran yang neutral, dengan fikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka lah, untuk mendengar kan, untuk mendengar apa permasalahan. Jangan jadi judgemental lah kan, kita kena dengar dengan empati kan. Ada banyak kan, macam dengar tu maksudnya tu kena belajar lagi lah, lebih skill kan, bila ada orang cerita, orang berkongsi masalah apa tidak, okay. Bukan bila orang kata saya ni ada masalah, tu lah kau. Kau buat, kau tak tengok dia ke? Tak ada, kita kena dengar dulu.
kena dengar. Bukan sebab kadang-kadang orang tak nak keluar solution sebenarnya. Orang nak kita dengar, nak meluah aja, nak tempat meluah aja. Kita dengar muka, kalau kita tak faham pun orang datang tu maksud orang percaya pada kita lah kan. Kan? Okay. So itu satu, kena dengar dengan empati lah, tanpa menghakimi, tanpa menghukum kan. Kemudian kalau boleh kita cuba bagi sokongan. Mungkin emosi hadir dari segi fizikal dan emosi. Kita datang, bila orang datang tu bukan sama-sama dia tak telefon kan, kita dengar, kita fokus bila cakap, kita sama-sama benda lain, kita fokus betul. Memang dia datang, memang dia perlukan teman untuk berbicara kan. Pada pendapat doktor, dalam konteks masyarakat ni, apakah peranan komuniti ataupun masyarakat umum untuk membantu mengurangkan masalah kesihatan mental yang semakin meningkat? Okey, okeylah. Apa yang kita tengok sekarang ni pun kalau dari segi, kalau secara benda yang realiti lah, realistiknya, memang kalau kita nampak orang yang sakit ada sakit ada problem kesihatan mental ke apa semua, kalau kita rasa dia perlukan bantuan, kita nampak ini macam membahayakan dia ataupun membahayakan orang lain, kita kena laporkan lah pada pihak yang tertentu lah kan, pihak yang sesuai lah kan, ataupun jiwa ke apa kan yang berkaitan. Ataupun kalau kita kenal ahli keluarga, kita kena inform lah ahli keluarga semua kan. Kemudian apa yang kita tengok selain daripada tu, katakan sekarang ni sangat banyak lah kalau ikutkan government apa semua pun, ataupun dalam radio pun kalau kita tengok sendiri banyak dibincangkan berkenaan dengan isu-isu kesihatan mental. Sebab apa? Sebabnya untuk mewujudkan kesedaran pada masyarakat itu sendiri kan. Okey, yang terakhir, apakah nasihat ataupun pesanan yang ingin doktor sampaikan kepada mereka yang sedang bergelut secara senyap tanpa meluahkan dia orang punya perasaan? Kemudian kena berani meluahkan. Berani meluahkan. Cukup suara pun tak apa dah. Pada orang yang kita percaya. Boleh jadi kawan, boleh jadi ibu bapa, adik, adik, guru, cikgu, lecturer apa semua kan. Ataupun kalau rasa macam tak nak bagi orang lain tahu, kaunselor. Kena berani meluah lah, bagi tahu. Sebab kalau boleh masalah tu kita tak stop sampai situ, ataupun kita boleh handle masalah dalam masa yang sama, kita boleh buat juga urusan assignment, urusan apa, belajar, urusan lain sama kan. Tak nak sampai mengganggu kan, tak kawan orang, cakap orang tak boleh makan, habis kesihatan fizikal kita pun kena just, bukan mental, fizikal kita pun kan. Jadi kalau dapat attend kelas, kalau ada kelas-kelas yang berkaitan dengan pengurusan emosi ke, pengurusan stres ke, cuba hadir kan. Kalau tahu ada sesuatu yang kita boleh belajar kan. Dan kita tahu kalau ada masalah macam sedih, marah, apa semua tu adalah normal dan bukanlah kelemahan. Tapi kita kena belajar bagaimana nak menguruskan emosi, menguruskan kita semua. Apa yang kita dapat simpulkan daripada nombor 2 tadi, jika mempunyai sebarang masalah, jangan pendam dan dapatkan bantuan. Antara sumber talian yang anda boleh dapat ialah talian dari KKM 1555 di Frank KL 03 7672 2929 dan laman web my KKM dan Miasa.